Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UMT. Alhamdulillah, dipanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama menyambut Hari Kualiti Sedunia peringkat Universiti Malaysia Terengganu bagi tahun 2025. Tema Hari Kualiti Sedunia tahun ini ialah Quality, Think Differently, atau dalam terjemahan mudahnya, kualiti berfikir secara berbeza. Tema ini membawa maksud yang cukup besar dalam konteks dunia pendidikan tinggi masa kini. Ia mengajak kita semua untuk melihat semula pendekatan, sistem dan cara kerja yang selama ini kita amalkan dan menilai sama ada ia masih relevan, berkesan dan benar-benar menyumbang kepada kecemerlangan institusi. Kualiti merupakan salah satu asas penting dalam sesebuah institusi akademik bagi mencapai matlamat pendidikan, mewujudkan persekitaran akademik yang positif serta memastikan kelestarian dan kejayaan institusi dalam jangka masa panjang. Di UMT, budaya kualiti bukanlah satu pilihan tetapi satu keperluan. Ia merangkumi setiap aspek daripada penyampaian, pengajaran dan penyelidikan, hinggalah kepada pengurusan pentadbiran, perkhidmatan sokongan dan pembangunan bakat. Namun, lebih daripada itu, kualiti adalah cerminan jati diri kita sebagai warga universiti yang bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara dalam melahirkan graduan yang berilmu, berintegriti serta berkeupayaan menyumbang kepada pembangunan negara secara holistik. Warga UMT yang saya kasihi sekalian, dalam semangat Think Differently, saya menyeru agar kita semua berani mencabar kelaziman, kreatif dalam menyelesaikan masalah dan sentiasa terbuka kepada pembaharuan. Kita juga perlu berfikir bukan hanya untuk menambah baik tetapi untuk mengubah paradigma dengan menjadikan inovasi dan pemikiran kritikal sebagai teras budaya kerja kita. Saya percaya semua warga universiti berupaya meningkatkan daya saing serta bersikap terbuka terhadap sebaran perubahan dan persaingan yang dihadapi sama ada di peringkat nasional maupun antarabangsa. Dalam masa yang sama, saya amat berharap agar kita semua dapat terus mengekalkan keharmonian di tempat kerja serta memupuk semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan warga UMT. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga UMT yang sentiasa memberikan kerjasama, sokongan dan komitmen berterusan dalam memastikan kualiti akademik dan perkhidmatan universiti sentiasa berada pada aras tertinggi. Usaha murni ini bukan sahaja memperkukuh reputasi UMT, malah turut menjadikan budaya kualiti sebagai satu amalan hidup yang sebati dalam kalangan kita semua. Akhir kata, marilah kita jadikan sambutan Hari Kualiti Sedunia ini sebagai pemangkin untuk mencipta perubahan yang lebih bermakna demi kecemerlangan UMT dan masa depan pendidikan yang lebih lestari.
Justru itu, kepada semua warga UMT, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kualiti Sedunia tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.